Siapakah yang bakal menang di PRN Johor esok 11 Julai 2026? Hari ini hari Jumaat 10 Julai. Saya ceritakan sedikit perkongsian berkenaan apa yang perlu kita faham mengenai situasi politik di Johor. Yang pertama, Johor adalah kerusi kawasan yang memang dimenangi, semestinya dimenangi oleh Barisan Nasional dan juga terkenal dengan identiti bangsa Johor. Pada PRU sebelum ini, kita mulakan dulu dengan PRN pada tahun 2022, 12 Mac 2022, BN menang majoriti 2/3 iaitu 40 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. PH hanya dapat 12, PN hanya 3 dan Muda hanya 1 kerusi iaitu di Puteri Wangsa. Dan kehadiran pengundi ketika itu memang sangat-sangat rendah iaitu 54.9% yang merupakan rekod terendah dalam sejarah pilihan raya Johor. Jadi kerendahan ini, bilangan pengundi yang rendah ini menunjukkan bahawa situasi ketika itu masih lagi dalam situasi COVID-19 dan waktu itu dianggarkan lebih kurang 200,000 hingga 400,000 pengundi yang merantau ke Singapura yang tak dapat turun mengundi lah. Jadi, dan selepas itu, bila menang besar di Johor, berlakunya pilihan raya umum. Tetapi pada November 2022, masalah yang berlaku adalah Barisan Nasional kalah teruk, kan? Maksudnya daripada banyak kerusi yang dipertandingkan, hanya menang 30 kerusi saja di satu Malaysia lah. Dan ini satu keadaan yang agak terbalik lah, kan, yang berlaku mungkin sebab sentimen sentimen Pakatan Harapan tu terlalu kuat ketika itulah. Jadi sekarang ini apa yang berlaku ialah kalau kita nak bayangkan politik di Johor ni, yang kita cakap tadi, yang pertama BN menang besar and then BN kalah teruk pada PRU. Kemudian sekarang ni kita dah ada parti wawasan daripada Hamzah Zainuddin. Kemudian masuk Perikatan Nasional dan PAS juga menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional sebab dia nak tubuhkan kerajaan lah nanti, kan. Dia tak naklah BN berpakat dengan PH. Dia nak Perikatan Nasional yang berpakat dengan Barisan Nasional. Sebab tu dia menyatakan sokongan terbuka kepada Barisan Nasional, walaupun Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid kata macam kita tunggu dan lihat lah, tak ada nak janji apa-apalah kepada PAS, kan. Dan pada masa yang sama, situasi kita juga, kita faham bahawa bagaimanakah Pakatan Harapan atau DAP memang kalah teruk teruk di Sabah, dan image DAP dan juga Pakatan Harapan juga semakin teruk sekarang ini. Dan itu apa yang berlaku. Dan juga berlaku isu veteran UMNO iaitu Fuad Zakashi yang mengumumkan keluar UMNO pada 25 Jun 2026 dengan alasan kata sebenarnya yang memerintah Johor ni adalah Sultan Johor, bukannya MB. Tetapi yang kita baca berita, Fuad Zakashi dia menyatakan sokongan dia kepada PH lah, Pakatan Harapan. Jadi dengan situasi yang ada ni, agak-agaknya apalah keputusannya esok. Adakah peratusan keluar mengundi makin tinggi? Apakah undi Cina daripada MCA daripada DAP beralih kepada MCA? Adakah sokongan PAS kepada Barisan Nasional tu berjaya mengubah sokongan orang Melayu kepada Barisan Nasional atau bagaimana? Itu senario yang berlaku dan keadaan yang berlaku, latar belakangnya, dan sama-samalah kita menantikan keputusannya esok malam. Kepada kawan-kawan masyarakat di Johor, selamat mengundi diucapkan. Assalamualaikum.